Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke baking channel The Buttery Bites. Kali ni saya nak kongsikan satu lagi resipi cookies, iaitu variasi daripada biskut suji dengan perisa pandan. Biskut suji pandan ni gabungan rasa biskut suji dan juga perisa pandan. Rasanya unik dengan tekstur yang rapuh dan cair di mulut. Jom, apa lagi? Mari kita buat sendiri di rumah. Mula-mula sekali kita akan kisarkan tepung suji ataupun semolina. Masukkan ke dalam blender kering dan kita akan kisar tepung suji ni sampai halus. Kita kisar halus supaya tekstur biskut tak kasar dan bergerintil. Okey, dah halus macam ni, ketepikan dahulu. Kita akan siapkan adunan biskut pula. Dalam mangkuk pengadun, masukkan minyak sapi yang lembut pada suhu bilik. Gunakan minyak sapi berkualiti tinggi seperti QBB. Tambahkan 1/4 sudu teh garam supaya rasa biskut lebih lemak. Ayakkan gula icing, sikit sahaja gula icing ni sebab nanti kita akan salut gula dekat bahagian luar biskut. Kita whisk sampai sebati sahaja, tak perlu pun nak whisk sampai kembang. Okey, kita akan buat biskut suji pandan kan. Jadi kita perlukan 1 sudu teh paste pandan. Kemudian tambahkan 2 sudu besar krim santan. Saya pakai jenama Kara sebab krim santannya lebih pekat daripada jenama yang lain. Dah tambahkan, kita whisk sampai sebati. Kemudian masukkan tepung suji yang telah dikisar dan ayakkan tepung gandum. Tepung gandum ni saya ayak 2 batch sebab pengayak saya kecil. Resepi biskut suji pandan ni simple je. Saya tak pakai tepung lain selain daripada tepung gandum dan tepung suji. Okey, lepas kita ayak, kita adun sampai sebati dan ayakkan baki tepung ke dalam adunan. Kemudian kita adun lagi sampai sebati. Apabila adunan dah terasa berat, uli perlahan pakai tangan sehingga adunan menjadi dough yang tak berderai. Disebabkan biskut suji ni saya akan terap, adunan dia lebih keras daripada adunan biskut suji yang sebelum ni. Kalau awak tengok video saya yang sebelum ni, tapi adunan ni tetap tidak mudah pecah dan berderai. Okey, sekarang kita akan canai dough yang kita dah buat tadi. Kita tak perlu rehatkan. Letakkan sebahagian dough di antara 2 plastik dan canai setebal 0.7 ke 0.8 cm. Jangan terlalu tebal sebab nanti biskut lambat masak. Kemudian terap adunan menggunakan bentuk acuan yang anda sukai. Kalau saya pakai bentuk yang simple je. Susunkan dough biskut di atas loyang pembakar yang telah dialas dengan kertas pembakar dan jarakkan sedikit antara dough supaya tak melekat. Kita ulang proses mencanai dan menerap dough sehingga selesai. Kalau acuan melekat pada dough biskut, bolehlah celupkan dalam tepung sedikit. Kemudian baru kita terap. Sementara itu, panaskan oven pada suhu 165 darjah Celsius 10 ke 15 minit. Bila oven dah cukup panas, bolehlah bakarkan biskut selama 30 ke 35 minit, api atas bawah bergantung pada ketuhar masing-masing. Biskut yang telah siap dibakar akan sedikit keperangan pada bahagian tapaknya. Kita biarkan biskut suam, sementara itu kita siapkan bahan untuk salutan biskut. Saya gunakan ziplock bag, kalau nak guna Tupperware pun boleh. Campurkan 6 sudu besar gula icing dan 3 sudu besar susu tepung penuh krim. Gaulkan sebati. Salutkan biskut yang telah suam tadi dalam bahan salutan yang kita dah buat tadi. Bedakkan dia supaya lebih cantik macam ala-ala snowball cookies. Siapa pernah makan snowball cookies mesti tahu, sedap kan? Macam, ataupun putri salju yang biskut popular dekat negara jiran tu. Saya salut ni tak tebal sangat lah supaya tak manis sangat. Okey, inilah dia hasilnya biskut yang telah siap disalut ke semuanya. Bila dah sejuk sepenuhnya, anda simpanlah biskut dalam bekas yang kedap udara. Dan biskut ni boleh simpan dalam 1 bulan pada suhu bilik. Okey, biskut suji pandan yang aromanya sangat harum dah siap pun untuk dinikmati ataupun dihidangkan untuk musim perayaan. Tekstur biskut ni rapuh dan cair di mulut, memang lembut.
Sedap sangat kalau nak buat kudapan. Saya harap anda puas hati dengan resipi kali ini. Akhir kata, thanks for watching. See you again. Assalamualaikum. Bye.